punya perjalanan di G13 ni berakhir pada malam ni kan, Sikit perasaan Ya, rasa disappointed mesti ada. Tapi at the same time saya rasa macam tak terkejut juga pasal towards the end ni, macam daripada minggu sejak nyanyi lagu Sembilu rasanya saya tak sihat, sakit tekak, lepas tu demam dan efeknya pada suara. Jadi saya cuba bertahan. Memang saya ada pergi doktor ambil steroid injection semua dengan ambil antibiotik semua. Tapi malam ni dia tak recover sepenuhnya. So macam of course bila dah macam ni, macam dari segi teknikal kan, apa yang kita nak buat dengan suara kita tak boleh capai orang kata yang tahap maksimum yang seperti yang kita inginkan dalam lagu yang disampaikan. So yang tu juga menjadi faktor lah yang macam menyumbang kepada ketidakstabilan pada nyanyian saya malam ni. Dan of course saya ada distraction juga masa menyanyi, so mungkin daripada situ campur dengan suara dengan panik. So memang malam ni persembahan tidak, orang kata tidak mencapai tahap yang saya inginkan dan memang nampak daripada segi pemakaran juga. So tapi saya tak rasa macam yang ni orang kata penamat untuk saya, pasal ialah GB ni kira baru orang kata permulaan kan. So daripada sini kita kumpul fans dan juga kita dapat bekerjasama dengan kru-kru dengan pihak Astro semua. So dapat orang kata mendekatkan diri semula kepada dunia seni. So orang kata daripada satu pintu mungkin lagi satu pintu akan terbuka, pintu rezeki. So saya ambil benda daripada sudut positif, dan ada pertandingan menang kalah memang itu ada pertandingan. So harap-harap akan ada lebih peluang dan rezeki untuk saya untuk masa yang akan datang. Tadi Risha cakap ada distraction. Apa yang distract you sebenarnya? Actually because usually bila nyanyi kan fans bersorak kan, and lagu ni lagu yang soft, so starting tu perlahan, jadi saya boleh dengar suara fans lebih kuat daripada music. So masa tu mungkin saya nak cari saya punya intro macam panik. So daripada situ mungkin dah distracted. Jadi throughout the song tu macam dah tak stabil, dah terus rasa macam alamak macam mana ni kan. So macam hilang pertimbangan waktu saya menyanyi. Jadi mungkin saya punya timing, tempo dengan apa yang saya nak buat dah lari pasal dah hilang concentration. So daripada situ masa tengah menyanyi pun saya dah macam agak this is not gonna end well. So itulah orang kata nak kurang bernasib baik lah untuk malam ni. Yeah. This song is too big for you. The song, well actually before I have tried, dah pernah menyanyi, and masa suara tengah okay, actually the key pun lagi tinggi saya nyanyi. So rasanya I mean if done properly dalam keadaan yang sihat dan orang kata without any distraction, rasanya saya boleh bawa. Cuma itulah pasal bukan memberi alasan, tetapi it could have been better lah. Yeah. So maknanya waktu you tengah nyanyi tu pun you dah boleh rasa. Ya, dah memang rasa dah, pasal tiba-tiba kenapa macam tempo lari, kenapa macam dah tak boleh nak, macam dah hilang concentration. So memang dah lost it daripada mula, and dah macam boleh rasa yang ni takkan end well lah, because masa tengah nyanyi pun I dah macam dah tak stable dah. So usually bila dah jadi situ, kita sebagai penyanyi dah boleh rasa if we give a great performance or not kan. And sebelum ni bila yang bagus kita dapat rasakan, kita oh okay, boleh tunggu the decision kan. Tapi memang saya sendiri memang dah rasa macam tu. So apatah lagi orang yang mendengarnya dengan para juri. So to be expected lah. Yeah. Apa perkara yang menarik sepanjang Risha dalam juri? Perkara menarik of course untuk menyanyi semula di halayak ramai, di public, dan mungkin untuk seorang penyanyi lah, dia punya of course dia punya orang kata kick tu dapat bila kita atas pentas dan kita menyanyi, because tu memang kita punya benda favourite yang kita buat. So that's the thing, bila kita berdiri atas pentas dan kita menyanyi, that's the best thing that could be for a singer. Risha, mungkin selepas ni akan ada projek-projek lagu baru
konsert-konsert ke show? InsyaAllah kalau yelah pasal sekarang kata GV punya apa tu, yes, memang agak luas, memang orang kata millions yang menonton. So daripada situ insyaAllah kalau ada rezeki-rezeki yang akan datang, like I said, ini bukan orang kata penamat, garis penamat buat saya. In fact maybe it's the beginning of good things to happen. So kita ambil pada sudut positif, dan of course daripada segi vokal dah kata penyanyi kan, saya akan terus cuba untuk nak memperbaiki vokal, pasal memandangkan saya berhenti untuk buat masa yang sangat lama. Jadi bagi saya yang ni pun dah kira Alhamdulillah rezeki saya takat ni, dan saya harap insyaAllah akan ada lebih banyak rezeki, dan daripada segi vokal dan teknikal pun saya dapat memperbaiki dan menyanyi dengan lebih elok bila dah lagi banyak praktis. Saya akan terus aktif lepas ni. InsyaAllah tu rasanya that's the plan lah kan. Tapi kita tengok macam mana apa akan jadi lepas ni. Rezeki juga lepas ni. Apa dulu yang Rishan nak buat lepas ni? Saya hilang balik. Pindah balik ke? Tak tahulah pasal tak adalah plan tiba-tiba terkeluar daripada GV kan. nak kena balik rumah fikir dulu nak buat apa. So tak tahu, mungkin saya akan terus support GV selagi masih on kan, because ada lagi mungkin some program lepas ni, dan lepas tu baru mungkin boleh fikir nak buat single ke ataupun apa-apalah yang berkenaan dengan dunia seni. Mungkin bukan nyanyian saja, mungkin benda lain juga. Ya. Macam Krisha dah letakkan apa-apa sasaran tak? Mana-mana komposer yang Krisha nak bekerjasama lepas ni? Buat masa ni saya tak boleh nak cakap nama pasal benda tu macam tak confirm kan. Tapi adalah mungkin beberapa yang dalam perancangan, single ke apa ke, tapi saya tak boleh nak sebut buat masa ni. Jadi kita tunggulah perkembangan. You nak komposer yang baru ke ataupun yang dah kotai? Tak tahulah nak kata, pasal kalau nak ikutkan sekarang macam ramai yang komposer yang memang hebat dengan lagu-lagu yang kata yang bagus, and saya kena mungkin nak teroka juga genre apa yang saya lebih sesuai nyanyi, pasal kan orang kata suara saya ni lain sikit kan, dia besar dengan, jadi mungkin bukan sesuai dengan semua lagu. So kena ada maybe spesifik komposer ke ataupun yang mana yang boleh compose suara untuk yang macam saya. Ya. Krisha, your daughter and your husband sempat tak balik untuk tengok apa sama Itulah, my daughter kesian sangat. Actually dia sepatutnya datang New Year first. So masa dia dengar memang dia disappointed sangat. Tapi nak buat macam mana? I just told her memang ada pertandingan kan. So tak tahulah, mungkin dia boleh still datang tengok show GV and still bagi support. So maybe in other ways boleh, insyaAllah. Yeah, unexpected. So tak boleh awal lagi? Pasal dia cuti sekolah. Nak kena tunggu tengah exam kan. So lepas Christmas dia boleh datang. So bila dia balik sini? First First nanti